like a Hellcat. Assalamualaikum. Hai, apa khabar anak-anak di luar sana? Bertemu lagi kita dalam video seni bersama dengan Cikgu Syukri Hasan, guru pendidikan seni anda. Video kali ini kita nak buat boneka beruang comel. Jom kita lihat penyediaan media, alat dan bahan. Antara alatan dan bahan untuk membuat boneka beruang comel, kita perlukan ini dia: kertas lukisan, gunting, pensel, pemadam, marker pen, gam uhu, batang aiskrim, cawan kertas ni. Biasalah kalau kita minum pergi rumah kenduri ke, pergi jamuan ke, cawan tu lah. Okey, cikgu balik kat DIY je. Kemudian kita ada craft ni, mata tu yang kecil saja. Kemudian kain felt, dia macam kertas dan macam kain juga. Okey, jom kita tengok langkah-langkah kerja. Kita sediakan kertas lukisan dan juga cawan kertas tu untuk kita lukis muka beruang dan juga tangannya. Okey anak-anak, apa yang cikgu cuba lakarkan tunjuk ni sama seperti yang ada dalam buku teks. Jadi anak-anak bolehlah rujuk pada buku teks unit 3, La 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 Bonekaku Bernyanyi, tajuk beruang comel. Di sana ditunjukkan langkah kerja bagaimana untuk kita menghasilkan boneka ni. Jadi pastikan semasa anak-anak buat kerja ni ada buku teks bersama. Selesai kita melakar pada langkah pertama, kita pergi pada langkah kedua. Kita guntingkan lakaran yang kita buat ni, lakaran tangan dan juga rupa muka beruang comel tu. Okay, semasa menggunakan gunting ni, anak-anak perlulah berhati-hati. Untuk anak-anak tahun 1, kalau kurang mahir menggunakan gunting, bolehlah minta pertolongan daripada orang yang lebih dewasa. Dah siap gunting tu, ambil kain felt tadi. Kemudian kita lukis semula. Kita ikut rupa mulut dia, rupa telinga, tapak tangan, kaki dan juga badan ataupun perut beruang tu. Okey anak-anak, perhatikan langkah kerja yang cikgu tunjukkan ni. Kalau tak ada kain felt, anak-anak boleh saja gunakan kertas warna. Pilihlah kertas warna apa yang anak-anak suka, tak ada masalah. Yang penting kita boleh belajar dan mencuba menghasilkan karya. Untuk bahagian telinga dan juga hidung, kita gunakan satu lagi kain felt warna lain lah, supaya dia nampak kontra di situ. Okey, nak perhatikan langkah mudah untuk kita buat ni, kita buat menggunakan teknik lipat dan gunting. Kita lipat dua, kemudian kita gunting, kemudian kita potong bahagian tengah. Jadi kita dapat dua bahagian telinga. Senang je cara ni. Kita gunakan teknik lipat dan gunting, macam yang kita buat pada bahagian mulut dan juga badan ataupun perut beruang tadi. Okey, kita lipat dua, kemudian kita gunting. Telinga ni pun samalah. Okey, tu cara paling mudah. Kemudian ambil batang aiskrim. Dua batang aiskrim ni kita buat untuk bahagian kaki dia. Gunakan kain felt ni kita balut sikit supaya tak nampak batang aiskrim tu. Kita cover lah sedikit. Okey, langkah mudah. Kita letak, kemudian kita potong saja ikut saiz tu. Pastikan saiz kain tu lebih besar daripada batang aiskrim tu. Okey, tengok langkah ni. Kita gunting,
Kita bentukkan dia supaya nampak cantik. Kemudian kita lipat dua dan kita gunting pada bahagian tengah. Sebab kaki dia ada dua kan. Jadi kita bahagi dua. Tengok tu bagaimana cikgu buat. Mudah saja. Lipat dua, potong di tengah. Satu untuk kaki kiri dan satu untuk kaki kanan. Okey. Dah siap kita menggunting tapak tangan, kaki, perut dan lain-lain tu. Kita ambil gam uhu. Kita gunakan gam uhu sebab gam ni dia lebih kuat, sesuai untuk kita tampal kain dan kertas tu. Okey, kita tampal saja. Anak-anak boleh tengoklah langkah yang mudah ni. Okey, semasa menggunakan gam uhu tu kita kena berhati-hatilah. Okey, gam ni dia agak kuat berbanding gam biasa. Okey, semasa kita menampal ni anak-anak, kita gunakan prinsip rekaan imbangan, supaya kita punya lukisan, kita punya tampalan tu nampak seimbang. Okey, seterusnya kita ambil pemadam. Kita padamlah mana-mana garisan yang kita rasa tak perlu. Kita buanglah. Okey, anak perhatikan, buat dengan berhati-hati. Buat secara santai-santai saja. Tak payah nak buat cepat-cepat. Relax-relax saja. Okey, kita tampal gam, kita buat pada tangan. Kita lekatkan gam di belakang cawan kertas tu untuk kita bentukkan dia punya bahagian tangan. Okey, seterusnya kita letak dia punya kepala dan juga kaki. Okey, selesai kita menampal tu. Ada satu part lagi kita kena ambil. Okey, craft mata yang kecil ni. Tu ada tangan seorang lagi tu, tangan anak cikgu. Dia memang suka dia membantu cikgu untuk menghasilkan karya-karya comel ni lah. Okey, tapi tak apa. Okey, sapukan gam uhu pada mata tu, belakang mata. Kemudian kita tampal pada mata beruang kita ni. Nampak kan? Dah nak siap dah. Comel beruang kita. Okey, seterusnya kita ambil marker pen, kita buat dia punya mulut. Okey, kita lukiskan sedikit mulut dan juga matanya. Kening dan mata untuk kita buat kemasan. Okey, mana-mana garisan yang ada yang terlebih tu kita padamlah. Okey, kita buat kemasan. Alhamdulillah, dah siap kita punya beruang comel. Terima kasih kepada semua yang menonton video cikgu ni sehingga habis. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Cikgu Syukri Tanda Sokongan. Moga kita berjumpa lagi pada video akan datang. Jaga diri, jaga keselamatan, jaga kesihatan. Bye-bye. Assalamualaikum.